Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menetapkan 18 Mac bagi keputusan permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membatalkan saman pemula bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Waita Murty berhubung keabsahan pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Tambun. Hakim Alice Loki Ching menetapkan tarikh itu selepas selesai mendengar hujah daripada kedua-dua belah pihak. Dalam prosiding hari ini, Peguam Utama Ranjit Singh dan Nicholas Yap bertindak bagi pihak Anwar, manakala Waita Murty diwakili Peguam S. Kartikesan, Peguam Persekutuan Muhammad Salihuddin Mat Ali dari Jabatan Peguam Negara bertindak sebagai sahabat mahkamah. Terdahulu semasa prosiding, Ranjit berkata saman pemula yang dikemukakan bekas Menteri Waita Murty melanggar perkara 118 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hujahannya, Ranjit berkata perkara 118 melarang sesuatu pilihan raya dipersoalkan kecuali melalui petisyen pilihan raya. Pada 10 Oktober 2025 yang lalu, Anwar memohon untuk membatalkan saman pemula itu atas alasan ia melanggar pelbagai prosedur dan keperluan perlembagaan serta berkanun lain mandatari yang ditetapkan untuk mencabar atau mempersoalkan keputusan pilihan raya. Anwar menegaskan saman berkenaan tidak berasas dan tidak mendedahkan kausah tindakan yang munasabah serta menyalahgunakan proses mahkamah. Waita Murty selaku pelantik memfailkan saman pemula pada 12 Ogos tahun lalu bagi perisyarahan bahawa pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022 adalah tidak berperlembagaan, terbatal dan tidak sah. Beliau turut memohon perisyarahan bahawa pemilihan Anwar sebagai Ahli Parlimen Tambun pada pilihan raya umum ke-15 2015 juga tidak berperlembagaan, terbatal atau tidak sah.